Presiden apa? Presiden kepada siapa? Presiden apa? Maksud saya, adakah UMNO telah diyahudikan oleh kuasa asing? Dan yang keduanya, apakah usaha dan adakah Tun sendiri merasa agak kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Presiden, dan apakah usaha untuk mengenepikan? Terima kasih. Ya, kita sebuah negara yang bebas. Tunku Abdul Rahman, Dato' On berjuang untuk membebaskan negara kita daripada belenggu penjajahan. Jadi kita tidak harus benar orang lain menguasai kita. Sama ada dia Yahudi, bukan Yahudi, tak kira lah. Tapi orang lain jangan kuasai kita. Kita buat keputusan mengikut budi bicara kita sendiri. Malangnya kita dapati nak sangat berbaik-baik dengan orang tertentu yang dikuasai oleh Yahudi. Apa perlunya kita berbaik-baik dengan George Bush? Bukan dengan Amerika. Amerika okey. Tapi George Bush ni satu manusia yang sanggup bunuh berapa banyak orang pun sanggup bohong. Nak berbaik-baik dengan Blair buat apa? Ini kaki bohong. Sampai bangsa dia sendiri pun kecam dia sebagai pembohong. Jadi apa perlu kita berbaik-baik dengan mereka sehingga mendengar pendapat-pendapat mereka? Ini ada rundingan FTA dengan Amerika Syarikat. Amerika nak supaya semua government procurement, apa kerajaan nak beli, mestilah terbuka kepada syarikat-syarikat Amerika. Kita dulu guna segala pembelian kerajaan untuk memberi peluang kepada Bumiputera. Kalau ada kontrak kerajaan, kita carilah peluang bagi Bumiputera. Bukan semua, bukan Bumiputera pun dapat. Tapi kita nak bagi peluang kepada Bumiputera kerana Bumiputera tak akan dapat kontrak daripada luar. Biasanya lah syarikat-syarikat asing kalau dia nak buat bangunan, dia tak bagi kontrak kepada kontraktor Bumiputera, sebab itu kerajaan nak bagi kepada kontraktor Bumiputera. Sekarang ini bila runding dengan Singapura, dengan Amerika Syarikat, dia nak supaya kontrak ini dia boleh buat bid. Dan kalau dia tak dapat, dia nanti soal kenapa dia tak dapat. Kerana Amerika nak kuasai segala kontrak di dalam dunia ini kalau boleh. Jadi apa perlunya kita ada FTA dengan Amerika Syarikat? Tak perlu. Demikian juga FTA dengan Jepun. Dengan Jepun kita berjanji dia boleh masukkan, jualkan kereta kepada saya, kepada Malaysia tanpa cukai. Kita boleh jual sayur kepada dia. Kita bukan pembuat sayur, walaupun di Johor ni kita keluarlah juga sikit sayur untuk Singapura. Tapi kita tak keluar sayur untuk entah di Jepun. Ada sayur apa yang tak ke Jepun? Rian, manggis, itu pun kita tak jual. Kita nak jual sayur sama dengan nilai kereta, kita kena ada 10 kontainer sayur baru satu kereta. Macam mana yang masuk perjanjian yang semacam ini? Sebab itu kita tak perlu ada rundingan dengan orang ini. Kita tetapkan pendirian kita, tak dipengaruhi oleh sesiapa, Yahudi ke bukan Yahudi ke. Kita tadbirkan negara kita mengikut budi bicara dan kebaikan negara kita. Inilah yang penting kita buat. Berkenaan dengan, ialah banyak orang kata ini semua awak punya masalah lah, awak yang pilih dia. Mana nak beritahu dia Mr. Clean, kita tengok dia bersih. Saya tak nak kata-kata ini bukan personal, tak ada personal. Saya cuma tak setuju dengan apa dia buat saja. Saya belum berkeliling dengan dia. Semalam saya pergi semayang di masjid Putra, di Putrajaya. Lepas semayang tu biasanya lah saya bangun, lepas tu bersalam lah dengan orang yang datang nak salam. Tiba-tiba saya dengar satu orang kata, apa khabar doktor? Apa khabar Tun? Saya balik tengok Dato' Abdul Rahman Badawi itu di situ. Saya pun bersalam dengan dia. Dia kata dia nak kena pergi mesyuarat. Dia kata sila. Jadi saya tak boleh dengan dia.
Kalau orang lain dah bertumbuk dah. Tapi kalau dia buat benda yang tak betul, saya tegur. Saya tegur. Bukan saja dia. Kalau Presiden Amerika pun kita tegur juga. Kalau Perdana Menteri British pun kita tegur. Kalau dia buat yang baik, kita kata okey, very good. Tapi kalau dia buat yang tak baik, kita kata not okay, no good. Jadi ini jangan anggap apa yang saya kata hari ini sebagai personal. Tak personal. Jadi kalau jadi Perdana Menteri, jadi Presiden, hendaklah buat mengikut cara yang ditentukan oleh parti, bukan untuk sendiri, bukan untuk memperkayakan keluarga. Dan kalau tak mau buat juga, terpulanglah ke belakang UMNO. Kalau UMNO ingat kata, yang pentingnya kita sokong dia supaya kita dapat rezeki kontrak, itu tak apalah. Itu keputusan UMNO. Kalau UMNO nak macam tu. Macam baru ni pilihan raya kecil di Batu Talang. Ini sokong, menang, dapat kemenangan yang besar. Ini menunjuk betapa sayangnya UMNO kepada Perdana Menteri. Ini Datuk Najib sendiri kata ini adalah bukti sokongan rakyat kepada Perdana Menteri. Jadi bila ada pilihan raya esok, undilah bagi menang UMNO banyak-banyak sebagai bukti kita sokong Perdana Menteri. Kalau UMNO jual negeri pun tak apa. Pasal kita izin terpulang kepada kita. Semuanya terpulang kepada kita. Kalau kita nak bagi, kita bagilah. Saya dah habis dah. Saya tak ada. Saya ada satu undi je. Saya tahulah nak bagi kat siapa undi tu. Tapi di paksa saya bukan nak banyak sangat. 2 hari lah aku dapat. Orang lain tak dapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.